Pada tahun 1972, ada satu lawatan yang boleh dikatakan mengubah persepsi ramai tentang Sarawak. Dalam masa yang sangat-sangat singkat, Ratu Elizabeth II telah melakar sejarah dan kesannya kita masih boleh rasa sampai hari ini. Tapi kan, apa sebenarnya yang berlaku dalam lawatan diplomatik yang begitu padat ni? Jom kita selami kisahnya. Cuba kita fikir sekejap. Apa je yang kita boleh buat dalam masa 6 jam? Mungkin habiskan satu musim siri TV atau siapkan kerja di pejabat. Tapi, bagi Ratu Elizabeth II, tempoh yang lebih singkat dari waktu kerja biasa ni dah cukup. Bukan setakat untuk melawat, tapi untuk meninggalkan satu legasi yang cukup bersejarah di bumi kenyalang. Okey, semuanya bermula sebaik sahaja baginda tiba. Ini bukan sekadar pendaratan biasa, tahu tak? Ia satu detik yang penuh simbolik yang membawa mesej besar tentang hubungan antara Sarawak dan Empire British yang sedang berubah wajah pada masa itu. Yalah, ini bukan sebarang lawatan diraja sebab inilah kali pertama dalam sejarah seorang Raja British yang sedang berkuasa menjejakkan kaki ke Sarawak. Detik ni sahaja dah cukup untuk menjadikannya satu peristiwa yang berpahat dalam lipatan sejarah negeri. Betul-betul bersejarah. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang, rombongan diraja disambut mesra oleh Gubernur Sarawak. Tapi, yang betul-betul mencuri tumpuan ialah seorang gadis cilik berumur 8 tahun. Namanya Fatimah. Dialah yang dengan beraninya tampil mempersembahkan sejambak bunga. Satu sentuhan peribadi yang sangat manis kan? Lepas tu, barulah upacara rasmi diteruskan, di mana Ratu diperkenalkan kepada barisan kepimpinan negeri. Sebenarnya, lawatan ni ada makna yang jauh lebih mendalam. Ia bukan sekadar kunjungan hormat, tapi satu isyarat diplomatik yang sangat jelas. Ia menandakan bermulanya satu zaman perubahan dan pengukuhan semula ikatan antara dua negara selepas kemerdekaan. Tapi, macam mana Ratu Elizabeth II betul-betul dapat mengenali jiwa Sarawak dalam masa yang begitu singkat? Jawapannya, ada pada budaya Sarawak itu sendiri. Jom kita tengok macam mana baginda disajikan dengan kekayaan sejarah dan tradisi bumi kenyalang yang cukup unik ni. Jadi, destinasi pertama dalam agenda kebudayaan baginda ialah Museum Sarawak yang sangat ikonik tu. Museum ni ditubuhkan sejak 1891 lagi. Jadi bayangkanlah, bangunan ni bukan sekadar simpan artifak, tapi ia seolah-olah penjaga kepada beribu-ribu kisah dan rahsia negeri Sarawak. Di sinilah Ratu diperlihatkan sesuatu yang sangat kontras. Di dalam museum ni, baginda ditunjukkan bagaimana amalan memburu kepala, satu tradisi peperangan yang pernah diguruni, kini tersimpan dengan rapi di dalam kotak pameran. Ini gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana sebuah masyarakat itu berevolusi dari zaman lampau ke era yang lebih moden. Dan bukan itu saja, di muzium yang sama, baginda didedahkan dengan satu penemuan arkeologi yang memang luar biasa dari Gua Nia, bukti yang menunjukkan manusia dah pun menghuni bumi Sarawak lebih 30,000 tahun yang lalu. Cuba bayangkan, satu garis masa sejarah yang begitu panjang. Mestilah, lawatan ke Sarawak takkan lengkap tanpa persembahan kebudayaan yang memukau. Jadi, Ratu dihiburkan dengan rentak dan warna-warni tarian suku kaum, bermula dengan sambutan pahlawan Iban, diikuti dengan kelembutan tarian pelangi pengadap dari kaum Bidayuh, kemudian alunan mistik Sape dalam tarian Hevanjo, dan diakhiri dengan kemeriahan joget Melayu. Okey, di sebalik semua acara rasmi dan persembahan, ada juga detik-detik yang lebih peribadi. Jom kita lihat macam mana pertukaran cenderamata dan interaksi mesra ni sebenarnya telah meninggalkan satu warisan yang berkekalan. Rombongan diraja kemudiannya dibawa menyeberangi Sungai Sarawak untuk menuju ke Astana. Bangunan ikonik yang dibina pada tahun 1870 oleh Charles Brooke ni bukan sekadar kediaman Gubernur tau. Ia sendiri adalah saksi bisu kepada sejarah pemerintahan Sarawak. Dan di Astana inilah majlis pertukaran hadiah yang penuh simbolik berlangsung. Ratu menghadiahkan gambaran sekilas tentang kehidupan di Istana Buckingham, manakala Gubernur membalasnya dengan cenderamata Melayu asli, termasuklah sebuah tepak sirih yang cantik, satu lambang kemesraan dan penerimaan dalam budaya kita. Kesan lawatan yang singkat ni dirumuskan dengan begitu sempurna dalam catatan sejarah yang berbunyi, ia telah meninggalkan kenangan manis yang sukar dilupakan oleh rakyat. Kata-kata ni membuktikan betapa mendalamnya impak positif yang ditinggalkan oleh kehadiran kerabat diraja ini. Waktu nak berangkat pulang pula, satu pemandangan yang cukup mengagumkan terbentang di Sungai Sarawak. Kapal layar diraja Britania diiringi oleh perahu-perahu naga yang gagah. Satu percara perpisahan yang megah dan penuh tradisi, menandakan berakhirnya lawatan bersejarah ni. Jadi, untuk kita faham betul-betul betapa luar biasanya lawatan ni, mari kita lihat beberapa angka penting yang menceritakan segalanya dalam sekelip mata.
6. Ya, hanya 6 jam. Cuba fikir balik. Semua acara yang kita dah bincangkan tadi, sambutan rasmi, lawatan muzium, persembahan kebudayaan, pertukaran hadiah, semuanya dimuatkan dalam tempoh sesingkat tu. Memang satu kecekapan yang luar biasa. Dan dalam 6 jam yang singkat tu, baginda dibawa untuk menyelami sejarah peradaban manusia yang usianya lebih 30,000 tahun. Bayangkan, beribu-ribu tahun sejarah dipelajari dalam masa beberapa minit sahaja. Hebat kan? 1870, tahun Astana dibina. Ini bermakna masa Ratu melawat bangunan tu, umurnya dah pun lebih 100 tahun. Jadi, ia bukan sekadar lokasi majlis, tapi ia sendiri adalah satu artifak sejarah yang hidup. Lawatan singkat Ratu ke Sarawak ni membuktikan macam mana budaya, sejarah dan sentuhan peribadi mampu membina jambatan yang lebih kukuh berbanding rundingan politik yang panjang lebar. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik untuk difikirkan. Adakah diplomasi melalui budaya sebenarnya lebih berkesan dalam menjalinkan hubungan antarabangsa berbanding percaturan politik yang formal? Jawapannya mungkin tersembunyi dalam kenangan manis lawatan 6 jam itu.